Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Okay guys, so sekarang ni kita berada di rumah saya. So sekarang ini adalah pot saya untuk repair bahagian RC. So dekat situ kita ada body shell gantung-gantung yang sama colour dengan dia. So lori duduk kat bawah tu. So sekarang ni kita tengah membuat di bahagian yang kita main spek hari itulah, spek open. So ini adalah Tamiya TTO2 guys. So ni TTO2 yang saya masuk dalam pertandingan itu hari. Saya masuk dalam pertandingan GT Open. So satu lagi yang TTO1, kita pernah buat video tentang pemasangan dia. So yang ni adalah GT spec. Pengetahuan semua. So kat situ saya telah menjoin event Tamiya Cup untuk mencuba try bakat lah orang cakap. Sebab selama ni kita try dalam bidang motorcycle, motosikal. So kita menggunakan Kawasaki RR untuk berlumba di track. So dekat situ kita menerima pengalaman, mendapat pengalaman baru, mendapat macam-macam lah, kawan-kawan baru. So dalam dunia RC ni pun dia sebenarnya lebih kurang je kan. So hari tu alhamdulillah kita dah masuk ke event pengalaman saya lah, race kedua dalam kehidupan saya dalam dunia RC ni. So kita masuk tu hari dua kategori, Tamiya spec dengan Tamiya open lah. So spec yang tu betul-betul keluar kotak, beli je kotak macam tu, beli je kotak, pasang-pasang, terus berlumba. Itu dia punya kit. So yang ni dia barang-barang hop up macam ni. Ada made in China punya barang campur dengan original punya barang. So kereta open. So itu hari kita menggunakan ikut law lah. Dia punya motor ni 3100 kV dan dia punya EAC dia menggunakan 120. Yang ni quick run punya lah. So law baru nanti kita event Tamiya Cup yang round 3 kena pakai yang 100 ada 10 BL60. So hari tu saya pakai 10 BL120. So nanti kita akan masukkan EAC ni mengikutkan law untuk round 3. Round 2 itu hari nak ceritakan sikit lah. Saya mendapat tempat ketiga Amen. So inilah dia Tamiya Cup 2026 round 2 12 Julai itu hari saya dapat Amen. Dia ada A, B, C dalam saya. So, untuk yang ni ada A, ada dalam 11 orang macam tu. So dapat yang ketiga. So yang ni dia ada A, B, C. Tak silap saya pun lupa lah. So dekat kategori GT spec, iaitu beli kotak, pasang-pasang, terus lumba. So saya dapat tempat yang ke-9 Amen. So ni first race saya. Kita main hobby wing tu hari, saya dapat B-Man. So yang ni second race saya, tamak. Second race tamak kan. Satu race, dua kategori kita bantai. So alhamdulillah dua-dua kategori tu kita mendapat tempat A-Man lah. So untuk pengetahuan semua, dan saya pun sebenarnya baru juga tahu, sebelum kita mencuburi dalam bidang RC ni, kita tak pernah tahu pun apa A, apa B, apa C-Man. So hari ni saya nak ceritakan sikit lah. Takut korang pun pening juga kan. Kenapa dia cerita A-Man, kenapa dia cerita B-Man, dan kenapa dia cerita C-Man, B-Man, E-Man, macam tu lah. So untuk pengetahuan semua, A-Man adalah tempat yang pertama sampai ke 10. So yang B-Man tempat yang ke 11 sehinggalah 20. C-Man 21 sehingga 30. Dia lebih kurang macam tu lah. So kalau kita tengok kat sini, saya memang tempat yang ke 9. Saya starting pit yang ke-7. Saya dapat race yang ke-9 last. So saya dapat B-Man. Maknanya bukan nombor 9, adalah nombor 19 antara 30. Macam tu. So dia orang nak, tak tahulah macam mana lah. Saya pun baru juga dalam dunia ni. So kalau macam ni, A-Man 9. Kalau B-Man 9 adalah nombor 19. A-Man 3. Kalau B-Man adalah nombor 13. Macam tu. So sekarang ni saya tengah set up balik untuk round yang ketiga nanti dalam bulan 8 macam tu. So kita buka balik barang-barang dia, kita cuci-cuci dia punya bearing, servis-servis menggunakan tool-tool dan barang-barang dia lah. So sekarang ni saya nak buat pemasangan di bahagian sini, apa semua nak kena pasang balik. Okay, tak cerita lebih pun tak tahulah. So best, memang best dalam dunia RC ni saya rasa amat-amat terhibur. So minggu ni 20
25 dan 26 hari bulan saya join lagi race, iaitu race Hoodie Asia. So saya sama juga masuk kategori GT Spec. GT Spec ni kalau kau perasan, untuk race-race yang macam besar-besar lah dia macam ada kategori dia tak banyak. Dia ada modified, dia ada touring, dia ada GT, dia ada FF. Macam tu. FF yang jenis kereta-kereta yang tarik depan. Touring pula jenis kereta-kereta yang pakai motor 13.5T. GT Spec kategori 17.5T, dan modified ni memang kau-kau lah. Dia ada boost, ada turbo apa semua lah. So yang saya main selama ni adalah kategori GT Spec, iaitu motor 17.5T lah. So ni kit dia, ni RR, yang ni R lah. So motor dia menggunakan motor 17.5T lah, ada sama macam ni. Contoh dia ada sensor lah. So race nanti saya akan pakai yang ni, disebabkan yang ni paling baru saya beli. Ni body alu lah, ni hasil-hasil training saya lah. So kita kena set up, kita kena service dia punya bearing, disebabkan minggu ni saya ada race. So body shell macam biasa kita menggunakan GT. Body shell pun ada beza juga. So kalau korang nak tengok, yang jenis cutting-cutting macam ni adalah cutting-cutting GT lah. Dia banyak lagi model-model lain. So yang ni dia ada Timazo, buah, ni apa benda nama saya tak tahulah, yang jenis macam ikan semilang. So kalau korang tengok kereta kontrol, dia orang main yang body-body macam ni. Body-body special leg, Ghibli dan bermacam lah, Zenith lah, apa benda lah, saya tak tahu nama-nama. So ini adalah kategori touring. Ini adalah kategori touring dan ini adalah kategori GT. Kategori touring orang akan pairkan dia dengan motor 13. GT dia orang akan pairkan dengan motor 17. So EAC open. Dia macam tu lah penjelasan dia. Saya nak cerita lebih-lebih pun, saya ni baru je dalam dunia RC. So EAC lah macam ni lah. Kita selalu pakai G3X. So yang ni pun saya akan buat kereta standby juga. Saya akan masuk G3X ni kat sini. So dua-dua ni memang kita buat kategori GT. So ni dah set up cun-cun lah ni kan. So kita pakai sini G3X. Motor kita pakai G5 daripada Hobby Wing. Lepas tu kita pakai servo GTS2 lah. So yang bawah ni kita pakai S15. Motor dengan EAC. EAC kita akan masuk siap-siap. Motor kita prepare yang ni lah, disebabkan ni motor lama saya ni. Yang ni motor G4R. Saya memang collect sikit lah motor-motor ni. G4R, G4, G3, G5 ni paling latest lah. So G5 ni dia rasa dia punya steam dia lain macam geng. Memang lain macam. So kipas apa semua kita akan prepare kat sini. Ini hanyalah kit standby. So kita betul-betul race kita akan pakai yang ni. Okay guys, so macam remote pula hari tu kita pakai remote Noble 4 Plus. So saya dah jual dah remote Noble 4 Plus tu, dan saya upgrade sikit memakai pula yang paling dia tak adalah baru sangat. Dia kira macam light lah. Sebab disebabkan bulan 9 nanti ada keluaran yang lebih baru, barang-barang Fast Sky Noble punya. So sekarang ni saya dah beli yang Noble 4 Pro Plus. Dia panjang sikit. So barang tu datang, dia dalam kotak macam ni, Noble 4 Pro Plus. Kalau yang lama Noble 4 Plus, dia tak ada Pro. So yang Pro ni dia datang sekali dengan kotak. Kotak dia macam kotak duit mat. Macam kotak duit tu. Macam jutawan tu. Dia buka macam ni. Sebab sini dia ada bagi kunci dia juga. Dia ada bagi kunci dia. Kunci ada kat dalam. So bila kita buka, gitu ada bunyi tau. Lagi sekali. Gitu. So ini adalah barang dia guys. Barang dia datang macam ni. Sama juga cutting macam Noble Plus yang saya punya lama. Cuma perbezaan dia dari segi color dan sistem dia lah. Dia lebih detail. So yang tapak dia adalah barang hop up. Ni daripada YR Racing. So benda ni untuk meringankan dan senang saya nak letak. Kalau tak, dia ada bagi power bank. Power bank dia ni style man. Power bank dia tak macam power bank yang lama saya tu. Power bank dia dihaskan dalam kotak ni, disebabkan dia up level daripada yang lama. Dia telah menyediakan wireless charger. So ni kalau kita cocok Type-C kat sini, kita pasang benda ni. Pasang je benda ni kat sini. Korang tinggal letak je, automatic dia charge.
So dia 2 in 1 lah. Nak cocok cas boleh, nak letak atas ni pun boleh. So benda ni banyak keistimewanya. Korang boleh cas telefon juga tau. Sebab dia boleh cas telefon. Letak telefon boleh cas. So banyaklah barang aksesori dia bagi. Contohnya dekat sini dia bagi untuk letak telefon lah. So kita buka skru-skru kat depan ni, kita just tukar sahaja dan kita boleh pakailah. Macam video korang tengok tadi tu. So Sam try lah benda tu. Nampak muka kawan yang macam pelik-pelik sikit kan. So dia ada bagi lagi kotak tu saya keluarkan. So ni steering pun dia bagi 2 juga, untuk memudahkan korang punya keselesaan. So yang saya pakai ni besar sikit. So saya tengah train yang besar sikit supaya corner sikit dia dengar cakap. So yang ni macam yang lama, kecil. Kalau tengok dia kecil. So saya tengah pakai yang besar. Sebab besar ni pun macam selesa juga. Dia ikut pada keselesaan. So benda pun sama. Dia boleh orang tangan kanan main, orang tangan kidal pun boleh main. Macam tu. Tinggal pusing-pusing je. Itulah special dia. Macam separuh remote, dia mati kejung. Bila mati kejung, kadang-kadang orang main tak selesa. Ini kita boleh ikut keselesaan kita. Disebabkan kalau kita nak ke depan boleh. Ada orang main macam ni, ada juga orang main macam ni. Ada orang main yang jenis betul-betul ke belakang macam ni pun ada juga. So ikut keselesaan lah. So dari segi dalaman dia tu memang banyak lagi function pada yang Noble Plus, Noble 4, Noble Pro. Memang banyak beza. So kalau kita on pun dengar dia punya bunyi lagak sikit lah bunyi dia. Welcome to Noble Pro Plus. Gitu. Welcome to Noble Pro Plus. Kalau yang lama tu, bila kita on, dia cakap apa? Welcome to Noble Plus. Ada welcome to Noble 4. Welcome to Noble 4 Plus. Macam ni dia panjang sikit. Welcome to Noble 4 Pro Plus. Gitu. So dia punya sistem pun ada perbezaan dia, memang banyak lah. Tengok, kalau kita tekan dia ke depan, kalau kita reverse pun dia ke depan. Tapi kereta yang saya main tak ada reverse lah, ada brake sahaja. So untuk setting dia pun cun-cun juga orang cakap. Memang detail daripada yang lama. Dia punya curve ni korang boleh dapat salah satu. Ni dari segi cornering, corner sahaja. Lepas tu daripada segi total, dari segi brake korang boleh setting. Kalau yang lama tu tekan sekali je, dia dekat situ dah ada brake, dah ada, dia tak ada berapa detail. So yang lagi advance ni lagi detail. Macam tu. So bagi saya, kalau mana-mana geng-geng yang serius nak main RC kan, dia yang paling penting dia bukannya kit. Betul saya cakap, jangan membazir dekat kit. Sebab kit ni korang boleh tukar-tukar. Cuma nak dapatkan keselesaan dan kepatasan, senang nak belajar dia tu, kepatasan dia tu lebihkan pada dekat remote sebenarnya. Bila remote tu sedap respon, senang bawa, senang belajar. Okay, terima tu. Okay guys, so kalau banyak cakap sangat pun macam kurang syok sikit. So jomlah kita buat pemasangan mana yang boleh dipasang untuk kereta ni. Sebab ini baru servis biji mat, belum lagi yang tu. Sebab yang tu kita nak race ni bulan 8. Tapi dalam masa sama, minggu ni kita nak kena race yang ni. So yang ni kita servis, kita parking dulu. Lepas tu kita set up yang ni. Next nanti baru kita servis yang tu. Sebab yang tu nak kena tukar bearing-bearing semua dah wear dah tu. Memang nak kena tukar dah tu guys. Alright, so santai di posisi, mantul.
Okay guys, so sekarang ni pemasangan bahagian elektronik. So macam yang lain ni dah cun-cun dah. So absorber ni nanti kita akan pasang lah. So sekarang ni tak ada apa dah, saya dah lekatkan. So saya ni A servo, B ESC. So untuk kepala bateri ni kita pakai yang 45 lah. Untuk kereta ni 45 lah. So bateri saya kebanyakan semua 5. So 2 in 1 lah ni, senang. So kepala pun kita dah solder, dah cun-cun solder. So kalau tarik tak ada dah benda tu tercabut tak. So bateri negatif positif arah sana. Ni wire dia panjang sikit. So ni pun kita dah cun-cun kemas. Lagi dia tak ada serabut sangat. So kipas kita akan pakai double fan daripada Racing YR. So ni spek dia 3100 kV lah. So kena pairkan dengan 10BL60. So mana yang nak join Tamiya Cup GT Open untuk round 3 nanti boleh set up macam ni lah geng. So untuk barang-barang lain hop up open, tak kisah kau nak buat apa dengan dia punya bahagian kit. Yang penting titik 1, titik 2. Sebab dia event Tamiya kan. So sekarang ni bahagian elektronik ini saja yang diperketatkan. Motor KV 3100, ESC 60A. Lepas tu ratio lock, ratio dia 70-25. Ataupun korang dah pakai yang macam saya pakai ni, 64-23. So dalam ratio dia dalam 70 lebih, macam tu lah. So jom kita kemas-kemaskan dulu. Kemas di bahagian sini dan kita akan naikkan bateri. Dan kita kena bindkan dia dengan remote baru tu. So yang lama ni dia bind dengan remote yang lama. So kita reset balik dan kita akan bindkan guna remote yang baru. Let's go. Santai di posisi. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.